Okey, jom teman saya petik sayur pucuk manis pula hari ni untuk saya masak. Dia tak banyak sangat, saya tanam dalam 6-7 rumpun macam tu kot. Cukup untuk keperluan dapur saya dan suami, sebab anak-anak tak makan sayur kan, hanya saya dan suami je makan sayur. Pucuk manis ni senang je nak jaga dan senang je nak tanam. Kalau kita beli dekat pasar tu kan, batang dia pacak je kat tanah tu, insyaAllah dia akan hidup. Untuk penjagaan dia pula, kalau yang ada masalah daun dia selalu bergulung, yang mengecur ke atas tu kan, itu saya solution dia adalah saya sembuh dengan air sabun, apa-apa jenis air sabun. Kalau rasa tak sembuh, siram pun boleh, baling je sebadi kat situ ke, satu gayung kat situ ke, baling je. Kalau tak, letak dalam botol spray je. Itu je solution dia. InsyaAllah daun pucuk manis ni akan jadi cantik je, tak ada masalah bergulung tu. Jadi kita boleh harvest dan sentiasa ada stok untuk kita makan. Cuaca hari ni pun macam nak hujan juga. Dia macam biasalah, hari-hari hujan sekarang ni. Okey, ini hasil kita hari ini. Cukuplah untuk keperluan dapur kami.